Korang ingat lagi tak tarian ni? Pernah jadi meme paling viral masa lockdown dulu. Tapi korang tahu tak kisah di sebaliknya? Ini adalah Dancing Pallbearers dari Ghana. Diorang ni sebenarnya pembawa keranda upahan yang menukarkan suasana sedih jadi satu perayaan. Tradisi ini dimulakan oleh Benjamin Aidu. Matlamat dia satu je, nak bagi peluang keluarga si mati rasa lebih tenang dan ceria, bukan sekadar meratap pemergian. Sebab tu mereka pakai sut sega, topi dan cermin mata hitam macam nak pergi event besar. Dekat Ghana, ni dianggap cara paling hormat untuk raikan kehidupan si mati. Dan yang paling plot twist, benda ni sebenarnya satu profession rasmi tau. Harga pakej menari ni pun berbeza ikut demand keluarga masing-masing. Makin gempak tarian, makin mahal lah jawabnya. Korang rasa momen apa yang korang paling ingat sekali time lockdown dulu? Follow dan like untuk lebih banyak info menarik.